Assalamualaikum sahabat-sahabat, tuan-tuan. Alright, hari ni pakcik nak ceritakan package exhaust system untuk siapa? Untuk Yaris, untuk Veloz, untuk Neo Alza, untuk Senta, produk baru Trust, okey, Myvi G3 dan Beza 1.3 tuan-tuan yang menggunakan enjin 2NR dan juga 1NR. Okey. Tuan-tuan, kalau nampak dekat sini extractor ada dua pilihan. Okey, yang ni adalah stainless steel Mandro band. Okey. 421 tune length. This one is a chrome version. Chrome ni lebih murah lah, lebih murah daripada stainless steel. Okey. Then kalau tuan-tuan pasang exhaust system power zone, selepas pasang extractor, korang akan pasang dia punya flexible interlock. Ini material bagus buatan Korea. Sangat-sangat bagus. Ini kita panggil interlock type nenas lah, ataupun flexible jenis interlock. Okey, untuk tabung tengah tuan-tuan ada dua option daripada power zone. Okey, yang ini kita custom made lah. Okey. Okey, this one is a bullet type. Bullet type ni daripada white steel. Okey, jenis high flow straight flow. Sama juga yang ni high flow straight flow, tapi ini oval. So kenapa ada oval ni tuan-tuan? Sebab yang ini untuk siapa-siapa yang tak nak bunyi kuat. Tak nak bunyi kuat. Okey, yang ni yang bunyi sport lah. Jadi kombinasi dengan kita punya S-Flow yang jenis ni, jenis biasa ni. Okey. Yang ni akan memberikan sport sound. Bunyi macam V8 tuan-tuan. Ram. Okey. And then pilihan lain, kalau yang ni tuan-tuan pakai, kombokan dengan ni, dia ada bunyi tapi dia perlahan. Bunyi perlahan lah. Sangat low kita panggil low sound exhaust system. Jadi mana-mana yang tak suka bunyi bising, tak nak jiran marah, so korang boleh pakai extractor power zone, flexible interlock, tabung tengah jenis oval, and then kita punya S-Flow muffler. Alright, kita ada satu lagi pilihan tuan-tuan, panjangnya. Panjang punya S-Flow muffler. Yang ni untuk kereta-kereta panjang lah, macam contoh Veloz, Trust. Lepas tu korang pakai apa? Korang pakai Neo Alza, okey? Vios, boleh pakai ni. Boleh pakai ni. Ini panjang ni tuan-tuan Jadi yang ni lebih senyap lagi. Kalau kombinasi ni dengan ni, dia dah macam lebih kurang macam standard bunyi dia. Jangan cakap orang tak suka tuan-tuan. Ada ramai. Saya ada ramai customer yang suka setup senyap tuan-tuan Okey, extractor power zone, flexible interlock, dua type tabung tengah. Okey, jenis oval stainless steel. Yang ni jenis bullet type. Ini kita ada S-Flow yang pendek, kita ada S-Flow yang panjang. Okey tuan-tuan siapa berminat tuan-tuan wasabi saya carian Power Zone Motorsport. Assalamualaikum.